Aku yang bunuh dorang semua tu. Pada 10 hari bulan April tahun 1993, sebuah kawasan yang bernama El Paso di Texas mengadakan beberapa pesta ataupun karnival dengan tujuan untuk menarik minat para pelancong daripada dalam ataupun luar negara untuk datang mengunjungi pesta tersebut. Jadi pada hari tersebut, El Paso memang menjadi sebuah kawasan yang sangat sibuk oleh kerana pelancong-pelancong berminat untuk datang ke sana untuk beriadah bersama keluarga ataupun untuk beriadah bersama dengan kawan-kawan. So benda ni tidak lari daripada 4 orang remaja yang di mana mereka terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah menengah yang berada di dalam lingkungan umur 17 hingga 20 tahun, dan mereka juga tidak melepaskan peluang untuk pergi ke pesta keramaian yang diadakan di El Paso walaupun mereka sendiri berasal daripada El Paso. And kedudukan pesta tersebut pun tidak begitu jauh dengan rumah mereka berempat, and that is why mereka tidak melepaskan peluang untuk mengunjungi pesta keramaian tersebut yang diadakan di sebuah kelab malam. Jadi selepas mereka dah enjoy the party yang mereka pergi tu, mereka berempat pun pulang ke rumah dengan berjalan kaki disebabkan kelab malam tu tak jauh pun dengan rumah diorang. So ketika mereka berempat berada di sebuah jalan yang bernama Electric Street, dalam pada mereka sedang berjalan tu, dengan secara tiba-tiba ada sebuah kereta yang berwarna merun datang daripada arah belakang mereka, dan kereta tersebut berjalan secara perlahan betul-betul di sebelah mereka berempat, dan mereka semua agak muskil lah kenapa kereta tersebut berbuat demikian kan, kenapa ada dekat sebelah kan. Tapi dalam pada masa yang sama, walaupun mereka muskil, mereka pelik dengan situasi yang berlaku tu, mereka tetap teruskan perjalanan mereka di bahu jalan dekat tepi jalan tu. And selepas beberapa saat kemudian, kereta merun yang mengikuti mereka berempat dari tadi tu pun dengan secara tiba-tiba kereta tersebut terus memecut laju ke arah depan tau. Dan selepas beberapa minit kemudian, kereta yang berwarna merun tersebut muncul sekali lagi daripada arah belakang mereka. Tapi kali ini lampu kereta tersebut telah dimatikan. Maksudnya kereta tu tetap berjalan, akan tetapi lampu depan dia tu dimatikan guys. So at that time, kereta tu pun berjalan menuju ke arah mereka berempat yang sedang berjalan kaki tu. Dan selepas kereta tersebut berada betul-betul di sebelah mereka berempat, dengan secara tiba-tiba tingkap di bahagian belakang kereta tu dibuka dan satu das tembakan dilepaskan ke arah mereka berempat, dan tembakan tersebut terkena ke salah seorang daripada mereka yang bernama Robert Bobby England, dan tembakan tersebut betul-betul terkena dekat kepala Robert Bobby England. Maka Robert Bobby England dengan serta-merta terus mati dekat tempat tersebut guys. Selepas rakan-rakan yang lain melihat Bobby sudah terkena tembakan, maka mereka semua berlari bertempiaran untuk mencari tempat berlindung. Dan semasa mereka sedang berlari untuk mencari tempat berlindung, 2 das tembakan telah dilepaskan daripada kereta tu, dan tembakan tu terkena ke salah seorang daripada mereka bertiga yang bernama Armando Lazo, yang di mana 2 das tembakan tu terkena dekat perut si Armando tu dan juga dekat bahagian peha Armando Lazo. Selepas rakan-rakan yang lain melihat Armando telah terkena tembakan, maka mereka cuba untuk berlari sekuat yang mungkin, dan dalam pada mereka sedang berlari tu, 3 tembakan telah dilepaskan ke arah mereka berdua yang bernama Jesse Hernandez dan juga Yuan Medina. Dan Jesse dan juga si Yuan tu berjaya untuk melarikan diri tanpa terkena sebarang tembakan. Manakala Armando Lazo yang sudah terkena tembakan sempat merangkak sejauh 50 meter daripada tempat dia terkena tembakan tu. Dia merangkak sejauh 50 meter ke rumah yang berhampiran untuk meminta pertolongan daripada orang yang berada dekat dalam rumah tersebut guys. Selepas Armando betul-betul berada di hadapan rumah tersebut, dia gagahkan diri untuk ketuk pintu rumah tu, dan selepas dia mengetuk pintu tersebut, sepasang suami isteri yang bernama Josh Gorham dan juga Nancy Gorham keluar daripada rumah mereka untuk membantu Armando yang berada di dalam kesakitan tu guys. Pasangan suami isteri tu, si Josh dengan Nancy tu, mereka actually dah terdengar bunyi tembakan tu, akan tetapi mereka tidak berani untuk keluar daripada rumah mereka. Yelah, mereka takut mungkin mereka boleh terkena tembakan rambang yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal itu. So mereka stay in the house sahaja sehingga mereka terdengar ketukan pintu yang diketuk oleh Armando tadi tu guys. Maka selepas Josh melihat keadaan Armando yang dipenuhi dengan darah di bahagian perut dan juga peha tu, maka Josh terus menghubungi polis dan juga ambulans untuk datang menyelamatkan Armando pada pukul 12.18 pagi. Dan beberapa ketika kemudian, polis dan ambulans tiba di tempat kejadian dan Armando dibawakan ke hospital. Dan setibanya Armando di hospital, dia didapati tidak bernyawa. Maka dalam kes ni terdapat 2 orang ataupun 2 mangsa yang didapati telah terbunuh disebabkan oleh kejadian tembakan tersebut guys. Beberapa jam selepas kejadian tembakan tersebut, Yuan Medina telah disoal siasat oleh seorang detektif yang bernama Detektif Arbogast, yang di mana di dalam sesi soal siasat tersebut, Yuan Medina menceritakan kepada polis detik-detik sebelum, semasa dan selepas kejadian. Mereka balik daripada parti, mereka berjalan kaki untuk ke rumah, ada sebuah kereta berwarna merun datang daripada arah belakang mereka and follow mereka secara perlahan, and then kereta tu memecut melepasi mereka, dan beberapa ketika kemudian kereta tersebut datang sekali lagi daripada arah belakang mereka dengan keadaan lampu yang bertutup, dan beberapa ketika kemudian tembakan telah dilepaskan and mereka semua lari bertempiaran. So itu adalah
apa yang diceritakan oleh Yuan Medina kepada Detektif Arbogast. Sama macam apa yang berlaku itulah. Apa yang penting dekat dalam soal siasat tersebut adalah Yuan melihat warna kereta tersebut berwarna merun dan dia boleh nampak orang yang berada dekat dalam kereta, akan tetapi dia langsung tidak mengenali mereka semua. So that is the important point. Kereta berwarna merun, guys. Kejap lagi korang akan tahu kenapa that is the important point. So dalam pada hari yang sama, Jesse Hernandez iaitu kawan yang lagi seorang tu, si Jesse Hernandez tu disoal siasat juga oleh pihak polis. Akan tetapi orang lain yang soal siasat dia, bukan Detektif Arbogast. Polis yang soal siasat si Jesse itu adalah polis yang bernama Detektif Alfonso Marquez, yang di mana dia telah dilantik menjadi ketua siasatan untuk kes pembunuhan ni. Maka ketika Jesse disoal siasat oleh Detektif Alfonso, apa yang Detektif Alfonso dapati, jalan cerita yang diceritakan oleh Jesse Hernandez adalah sama dengan apa yang diceritakan oleh Yuan Medina kepada Detektif Arbogast tadi. Akan tetapi ada satu je lah yang tak berapa nak sama sangat, iaitu dekat important point tu, yang di mana tadi masa Yuan disoal siasat oleh Arbogast, Yuan cakap kereta tu berwarna merun kan. Akan tetapi ketika Jesse disoal siasat oleh Alfonso, Jesse cakap dekat Alfonso warna kereta yang dia nampak tu adalah berwarna merah ataupun merun, guys. Dia tak pasti sama ada merah ataupun merun, tapi the important point dekat situ adalah merun. Merun ke merah ke tetap merun lah. And then selepas disoal siasat, mereka semua dibenarkan untuk pulang ke rumah. Selepas 2 hari daripada hari kejadian, iaitu pada 12 April 1993, Jesse Hernandez dipanggil semula oleh Detektif Alfonso, yang di mana semasa Jesse berada di dalam bilik soal siasat, Detektif Alfonso memberikan sehelai kertas, yang di mana Detektif Alfonso menyuruh si Jesse Hernandez tu untuk menulis semua benda yang terjadi sebelum, semasa dan selepas kejadian. Dan apabila Jesse mengambil kertas tersebut dan mula menulis, beberapa ketika kemudian si Detektif Alfonso tu dia tarik kertas yang sedang ditulis oleh Jesse Hernandez tu, and Detektif Alfonso terus cakap, "Just cut the bullshit. You kill your friend, right?" Cerita dia, guys, pada masa ni Detektif Alfonso menuduh si Jesse Hernandez adalah orang yang membunuh Robert Englund dan juga Armando Lazo. And Detektif Alfonso juga mengatakan kepada Jesse Hernandez yang di mana Yuan Medina, kawan dia yang lagi satu tu, dah mengaku kepada pihak polis yang di mana Yuan Medina dia adalah orang yang membunuh kedua-dua rakan mereka. Dan Detektif Alfonso cakap lagi dekat Jesse Hernandez yang di mana Yuan Medina memberitahu kepada pihak polis bahawasanya orang yang terlibat sekali dalam kejadian pembunuhan tu adalah Jesse Hernandez. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Detektif Alfonso kepada Jesse Hernandez semasa soal siasat tersebut. Maka sambil melihat ke arah muka si Jesse Hernandez tu, Detektif Alfonso menyuruh si Jesse Hernandez tu untuk mengaku dengan apa yang dia dah buat. Kalau dia tak nak mengaku sekarang, kalau dia tak nak mengaku pada waktu tersebut, dia akan terus dimasukkan ke dalam penjara dan dia akan menerima hukuman mati. Maka dalam keadaan yang sangat getih tersebut, Jesse Hernandez memilih untuk tidak mengaku bersalah. Dia tak nak mengaku dia yang buat, guys. Dia tak nak. So kita stop dulu dekat sini. Kejap lagi kita akan sambung pasal Jesse Hernandez sebab ada something fishy dekat sini sebenarnya, guys. And then selepas 5 hari daripada tarikh kejadian, iaitu pada 15 April 1993, Detektif Alfonso menangkap seorang remaja yang baru berusia 15 tahun yang bernama Michael Johnston. And apabila sudah ditangkap si Michael Johnston tu pun terus dibawakan ke balai polis, dan setibanya di sana Michael Johnston terus dibawa ke bilik soal siasat pada pukul 7 malam. Dalam keadaan kedua-dua belah tangan yang digari dan juga dalam keadaan si Michael Johnston ni tidak ditemani oleh mak bapak dia. Yelah, dia kan bawah umur kan, should be kena ditemani oleh mak bapak lah, tapi tak ada. Maka si Detektif Alfonso tu terus memulakan soal siasat dengan menuduh si Michael Johnston tu adalah orang yang terlibat dengan kes pembunuhan Robert Englund dan juga Armando Lazo, yang di mana Detektif Alfonso memberitahu kepada Michael Johnston si Detektif Alfonso tu mendapat tahu akan perkara tersebut, akan perkara yang kes pembunuhan tu daripada salah seorang kawan Michael Johnston. And si Detektif Alfonso cakap dekat si Michael Johnston tu yang di mana jika si Michael Johnston tu, jika dia tidak mengaku dengan kesalahan yang dia telah lakukan, dia akan diletakkan di atas kerusi elektrik, dan orang yang akan menghidupkan kerusi elektrik tu adalah Detektif Alfonso sendiri, guys. Akan tetapi Michael Johnston tidak mengaku bersalah, and Detektif Alfonso bagi last chance kepada Michael Johnston yang di mana jika dia mengaku bersalah, jika si Michael tu mengaku, si Detektif Alfonso tu berjanji kepada Michael Johnston untuk melepaskan dia. Kalau dia tak mengaku, si Detektif Alfonso tu akan menghantar si Michael Johnston tu ke penjara terus. Dia macam satu ugutan lah kepada Michael Johnston. So ketika jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi, lebih kurang daripada 7 malam sampai ke pukul 3 pagi tu, lebih kurang dalam 8 jam dia di soal siasat, Michael Johnston akhirnya mengaku bersalah dengan tuduhan membunuh tersebut. Dia mengaku, guys. Okay, dekat sini actually untuk pengetahuan anda, apa yang dikatakan oleh Detektif Alfonso ketika soal siasat tu semuanya adalah tidak benar. Yang di mana Michael Johnston ni memang tidak terlibat langsung
berlangsung dengan kes pembunuhan tu, and semua benda yang dikatakan oleh detektif Alfonso tu adalah rekaan semata-mata untuk menakutkan orang yang disoal siasat. Benda ni sama juga dengan kes Jesse Hernandez, yang di mana si detektif Alfonso tu cakap dekat Jesse Hernandez, kawan dia lagi seorang yang bernama Yuan Medina tu bagi tahu dekat si detektif Alfonso tu dia yang bunuh Robert Englund dan juga Armando Lazo. Walhal actually benda tu semua telah direka oleh detektif Alfonso untuk melakukan Jesse Hernandez pada sesi soal siasat tersebut. Si detektif Alfonso tu menuduh tanpa bukti lah, senang cerita. Kira dia main beduk je, dia main cakap je. And then kita sambung balik berkenaan dengan Michael Johnston tadi. Even Michael Johnston mengaku dia terlibat dalam kes pembunuhan ni. Even dia mengaku dia yang bunuh Robert Englund dan juga Armando Lazo. Apabila disiasat dengan lebih mendalam oleh si detektif Alfonso tu, si detektif Alfonso tu mendapati tiada bukti yang kukuh untuk menuduh Michael Johnston terlibat dalam kes pembunuhan tersebut, guys. Maka Michael Johnston pun dilepaskan dan Jesse Hernandez pun turut dilepaskan juga. Okey, Yuan Medina dah terlepas daripada tuduhan, Jesse Hernandez dah terlepas daripada tuduhan, Michael Johnston dah terlepas daripada tuduhan. Benda ni panjang sikit, guys, sebab setiap satu ni ada kaitan yang Carol akan bagi tahu dekat pertengahan cerita nanti, guys. Ada cerita dia yang lain tau. And then this is the point yang di mana selepas soal siasat ni dilakukan, something big happen. Benda ni lah yang membuatkan semua benda tak kena, siasatan semuanya jadi kacau bilau, guys. Ianya berlaku pada 21 April 1993, 11 hari selepas daripada hari kejadian, yang di mana pada hari tersebut detektif Alfonso menahan seorang remaja yang bernama David Rangel yang berusia 17 tahun, and alasan David Rangel ditahan adalah disebabkan oleh satu kes telefon harassment ataupun gangguan telefon, yang di mana si David Rangel ni pernah membuat panggilan untuk kacau orang tau. Dia macam dia pergi call random number and then dia pergi maki orang tu, dia pergi ugut orang tu just for fun. And setelah David Rangel dibawa ke balai polis dan ketika dia disoal siasat oleh detektif Alfonso, macam biasa detektif Alfonso menuduh David Rangel adalah orang yang terlibat dengan kes pembunuhan yang berlaku ke atas Robert Englund dan Armando Lazo tu, guys. And jika David Rangel tidak mengaku pada masa tersebut, dia akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Detektif Alfonso melakukan perkara yang sama macam dia buat dekat Jesse Hernandez, macam dia buat dekat Michael Johnston. Dia pergi ugut benda yang sama lah. Kalau kau tak mengaku, kau tak akan lepas. Kalau kau tak mengaku, kau akan dipenjarakan. Kalau kau tak mengaku, kau akan terima hukuman mati nanti. Okey, walaupun diugut dengan hukuman penjara seumur hidup, David Rangel tetap tidak mengaku bersalah, dan dalam pada masa yang sama dia memberitahu kepada detektif Alfonso yang di mana selepas beberapa hari kejadian tembakan yang berlaku dekat Electric Street tu, dia ada berbual dengan sepupu dia yang bernama Daniel Villegas melalui phone call ataupun secara panggilan telefon lah. So dekat dalam panggilan telefon tu, Daniel Villegas memberitahu kepada David Rangel yang di mana dia, iaitu si Daniel Villegas tu, dia cakap dialah yang melakukan tembakan di Electric Street tu. Tapi apa yang David Rangel dengar pada masa tu, cara Daniel Villegas memberitahu akan perkara tersebut adalah secara gurauan. And David Rangel dapat dengar dengan jelas ketika Daniel Villegas mengaku dia yang melakukan tembakan tu, suara dia tergelak-gelak seolah-olah memang nampak ianya adalah sebuah gurauan tau. Aku yang bunuh dorang semua tu. Something like that lah. Dan David Rangel memberitahu kepada detektif Alfonso memang dia anggap itu adalah sebagai gurauan yang dilakukan oleh Daniel Villegas, guys. Akan tetapi selepas detektif Alfonso mendengar apa yang diceritakan oleh David Rangel tu, detektif Alfonso terus menyuruh si David Rangel tu untuk menulis pula berkenaan dengan apa yang telah diceritakan oleh David Rangel sebentar tadi. Tadi David Rangel cerita pakai mulut kan. Sekali ni si detektif Alfonso tu suruh David Rangel untuk cerita dengan cara menulis pula, guys. So David Rangel pun tulis semua benda termasuklah dengan senjata yang digunakan oleh Daniel Villegas untuk melakukan tembakan tu. And dekat situ si David Rangel tu tulis senjata yang digunakan oleh Daniel Villegas untuk melakukan tembakan tu adalah senjata jenis sawit off shotgun. Sawit off shotgun iaitu sejenis shotgun tapi bukan shotgun yang panjang tu. Shotgun ni dia pendek sikit, dia umpama macam pistol, guys. And then selepas David Rangel dah settle tulis semua benda, detektif Alfonso pun mengambil kertas tersebut daripada tangannya si David Rangel tu, and dia pun baca. Selepas detektif Alfonso dah baca keseluruhannya, dia campak kertas yang ditulis oleh David Rangel tadi tu. Detektif Alfonso tu campak kertas tu ke tong sampah, and dalam pada masa yang sama dia cakap, "This is not correct." Not correct. Kenapa not correct? Nanti Kero ceritakan kejap lagi, guys. Dia memang something fishy gila, guys. And then beberapa ketika kemudian detektif Alfonso memberikan David Rangel satu kertas yang di mana dekat dalam kertas tu tertulis perkara yang berkaitan dengan phone call yang dibuat ke atas Daniel Villegas. Yang tadi David Rangel ceritakan dekat detektif tu, dia call Daniel Villegas and Daniel Villegas mengaku dia yang bunuh and everything lah. Cerita tu semua ada dekat dalam kertas tu, guys. Ada dekat dalam surat tu, guys. Dia macam gini lah, guys. Tadi kan mula-mula detektif Alfonso suruh David Rangel untuk tulis dekat atas kertas. Lepas David dah tulis, detektif tu baca, and then lepas tu dia pergi buang kertas tu. Dia cakap not correct. And after that detektif Alfonso memberikan sehelai kertas ataupun surat yang terkandung cerita yang sama dengan apa yang David Rangel ceritakan dekat detektif Alfonso tadi tu. Tapi actually ada something yang telah diubah dekat situ, guys.
So and then selepas David Ranger baca isi kandungan yang ada dekat kertas tu, Detektif Afonso memaksa si David Ranger tu untuk sign dekat atas kertas tu guys. Kalau dia tak nak sign, Detektif Afonso mengatakan kepada David bahawa jika dia tak sign surat tu, dia akan dituduh terlibat dengan kes tembakan tu and dia tidak akan dilepaskan untuk pulang. Maka tanpa fikir panjang, otak dia masa tu fikir nak balik je, David Ranger pun sign surat tersebut. Walhal dalam pada masa yang sama, dekat dalam surat tu tertulis benda yang salah guys. Jadi selepas David Ranger disoal siasat, pada hari yang sama juga seorang remaja lelaki yang bernama Rodney Williams berumur 15 tahun ditahan dan dibawakan ke balai polis. Rodney Williams ni adalah rakan kepada Daniel Villegas, and pada hari tersebut Rodney Williams disoal siasat oleh dua orang detektif yang berbeza. Yang pertama, Rodney disoal oleh detektif yang bernama Arbogast. Si Arbogast ni yang soal siasat Iwan Medina pada hari kejadian tu, yang Kero cerita di awal video tadi tu guys. And masa Rodney disoal siasat oleh detektif Arbogast, Detektif Arbogast mendapati Rodney tidak terlibat dalam kejadian tembakan tu. Akan tetapi selepas Rodney dah settle disoal siasat oleh Detektif Arbogast, seorang detektif yang bernama Detektif Grave sambung untuk soal siasat Rodney, yang di mana pada masa tu Rodney dipaksa untuk sign satu surat, and kalau dia tak nak sign surat tu, dia tidak akan dilepaskan. Itu apa yang dikatakan oleh Detektif Grave kepada Rodney Williams. Maka tanpa fikir panjang, Rodney pun terus sign surat tersebut guys. And this is the big things happen guys. Jadi pada pukul 10 malam pada hari yang sama, rumah Daniel Villegas dengan secara tiba-tiba diserbu oleh pihak polis yang bersenjata, dan pada masa tu Daniel Villegas terus ditahan dan dibawakan ke balai polis dan terus disoal siasat. So persoalannya dekat sini, apa benda yang ditulis dekat dalam surat yang telah disign oleh David Ranger dan juga Rodney Williams? Sampaikan si David Ranger and si Rodney Williams tu kena ugut jika mereka tidak sign surat tu. Kalau kau tak nak sign, kau kena penjara. Kalau kau tak nak sign, kau akan dimasukkan ke dalam penjara and akan dirogol dekat sana. Diorang kena ugut macam tu kalau tak nak sign surat tu. So apa benda yang ada dekat dalam surat tu? Apakah isi kandungan yang ada dekat dalam surat tu? Tapi sebelum kita go through benda tu, kita kena tahu apa yang jadi dekat Daniel Villegas dulu guys. Okay, secara ringkasnya yang berlaku kepada Daniel Villegas adalah Daniel ditahan dan disoal siasat, and after that dia mengaku dia yang melakukan tembakan tu, and selepas melalui beberapa perbicaraan, 2 tahun kemudiannya Daniel Villegas telah dipenjarakan, iaitu pada tahun 1995 sehingga 2014. Selama 19 tahun dia dipenjarakan guys. So sekarang ni Kero akan terangkan dekat korang semua persoalan yang tak terjawab dari tadi, and benda ni lah yang akan merungkai everything. So cerita dia bermula pada tahun 2005, iaitu selepas 10 tahun Daniel Villegas dipenjarakan, yang di mana pada tahun 2005 tu bekas kakak ipar Daniel Villegas, iaitu Daniel ada abang, and abang dia kahwin dengan seorang perempuan, and then diorang cerai. So kita panggil perempuan tu sebagai bekas kakak ipar lah kan, sebab dia bekas isteri abang dia. Okay, and then pada tahun 2005 tu bekas kakak ipar Daniel Villegas tu berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama John Mimbella, yang di mana si John ni dia merupakan seorang construction contractor pembinaan, seorang yang kaya, banyak duit. And selepas John Mimbella dengan bekas kakak ipar Daniel berkahwin, kakak ipar dia tu ada ceritakan pasal Daniel dipenjarakan tu kepada John. Dia cakap dekat John, Daniel Villegas tu actually tak bersalah, dia mangsa keadaan je. And bila John dengar cerita daripada mulut bini dia tu, dia macam tak berapa nak percaya sangat. Si John tu anggap si Daniel ni memang orang yang melakukan tembakan tu, orang yang bersalah lah, senang cerita kan. Akan tetapi pada satu hari tu, si John Mimbella tu dengan secara tiba-tiba berminat untuk mengetahui kes Daniel Villegas dengan lebih mendalam. And then si John Mimbella tu pun bacalah segala benda berkenaan dengan Daniel Villegas punya kes, termasuklah semua laporan polis yang dibuat, semua artikel akhbar, semua artikel surat khabar, semua transkrip semasa perbicaraan, everything. And bila dia dah habis baca kesemuanya, dekat sinilah dia nampak ada something wrong on this case guys. Jadi si John Mimbella ni dia tak berhenti dekat situ je guys. Selepas dia nampak ada something wrong on that case, dia terus bawakan semua benda yang dia nampak macam tak kena tu, dia bawa all the paperwork pergi ke pejabat district attorney, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah peguam daerah, untuk meminta bantuan kepada peguam daerah tu untuk buka balik kes tu. Tapi peguam daerah tak nak buka balik kes tu guys. Dia tak nak layan permintaan John Mimbella untuk buka balik kes tu, and John tak berhenti dekat situ je guys. Selepas permintaan ditolak oleh peguam daerah, John terpaksa untuk jalankan misi tu sendiri, yang di mana dia pergi anjurkan perhimpunan beramai-ramai, dia pergi anjurkan bantahan secara beramai-ramai, and bukan tu je guys, dia siap bayar apa
papan iklan billboard yang ada dekat tepi jalan tu untuk memaksa kerajaan untuk melepaskan Daniel. Tak cukup dengan tu je guys, dia siap bayar penyiasat persendirian untuk study kes tu dengan lebih mendalam and cari pucuk pangkal yang boleh membawa kepada pembebasan Daniel Villegas. And benda tu sedikit sebanyak berhasil, yang di mana selepas penyiasat persendirian tu study kes tu dengan lebih mendalam, dia jumpa satu petunjuk yang membawa kepada penemuan salah seorang mangsa yang terselamat dalam kes tu yang bernama Jesse Hernandez. Yang terlibatkan ada 4 orang: Robert England, Armando Lazo, Juan Medina, Jesse Hernandez. Yang terselamat adalah Juan Medina dengan Jesse Hernandez kan. So penyiasat persendirian yang dibayar oleh John tadi tu pun pergi berjumpa dengan Jesse Hernandez, and penyiasat tu tunjukkan beberapa statement pengakuan yang dibuat oleh Daniel Villegas selepas dia mengaku bersalah. Sebabnya si Jesse tu tak pernah baca pun pengakuan daripada Daniel Villegas. Itu adalah kali pertama si Jesse tu membaca statement-statement tu semua. Itu pasal penyiasat tu suruh si Jesse tu baca benda tu. Kod-kod ada benda yang tak kena ke kan. And boom, Jesse terus cakap dekat penyiasat tu, apa yang ditulis oleh Daniel Villegas tidak sama dengan apa yang telah berlaku semasa kejadian. And Jesse terus tanya dekat penyiasat tu, siapakah detektif yang melakukan soal siasat ke atas Daniel Villegas pada masa tu. And penyiasat tu terus bagi tahu dekat Jesse Hernandez yang di mana detektif yang soal siasat Daniel Villegas pada masa tu adalah bernama Alfonso Marquez. Bila dengar je nama Alfonso Marquez, muka Jesse terus pucat mat, sebab detektif Alfonso adalah detektif yang soal siasat dia juga beberapa hari sebelum detektif tu soal siasat Daniel Villegas. So dekat sini, apakah yang telah ditulis oleh Daniel Villegas dekat dalam surat perjanjian tu sampaikan Jesse cakap benda tu tak sama pun dengan apa yang berlaku ketika kejadian. Okey, cerita dia bermula apabila si Daniel disoal siasat oleh detektif Alfonso, yang di mana pada mulanya Daniel dah bagi tahu dekat detektif Alfonso bahawasanya dia memang tidak terlibat dengan kes tembakan tu. Akan tetapi detektif Alfonso macam biasa, dia tak puas hati. Dia ugut si Daniel tu macam-macam. Dia ugut, dia akan bawa Daniel pergi ke padang pasir, and dia akan pukul si Daniel tu dekat padang pasir tu, and dia pergi ugut, dia akan letak Daniel dekat atas kerusi elektrik, and dia akan tekan switch tu sendiri, and macam-macam lah. Jadi bila dah macam rasa macam pak dia takkan nak kena macam ni, dia macam goyang lah, dia macam takut kan. Jadi Daniel pada masa tu pun menceritakan sebuah cerita yang telah direka oleh diri dia sendiri. Dia reka cerita tu, dia cakap Rodney Williams yang melakukan tembakan tu. Tapi bila Daniel cakap macam gitu je, detektif Alfonso terus tampar mukanya Daniel and paksa Daniel untuk ceritakan yang sebetulnya. And then Daniel terus menerus menceritakan benda yang pelik-pelik, benda yang bukan-bukan, sampailah pada satu masa tu detektif Alfonso dia macam dah fed up, dia keluar daripada bilik soal siasat tu, and then beberapa minit kemudian dia masuk balik and dia cakap dekat Daniel, salah seorang kawan kau dah mengaku dia memang terlibat, and dia cakap engkau adalah orang yang melepaskan tembakan, and kalau kau tak nak kena hukuman mati, baik kau sign surat ni. Surat tu adalah surat yang telah disediakan oleh detektif Alfonso berkenaan dengan kejadian tembakan tu guys. Daniel pada masa tu memang takut gila guys dengan ugutan yang dibuat oleh detektif Alfonso tu, and disebabkan benda tu lah dia dah pasrah je, dia sign je surat tu sebab dia tak nak kena pukul guys. Actually dekat dalam tu si detektif Alfonso tu menggunakan kekerasan juga actually guys. Okey, dekat dalam surat yang si Daniel sign tu bertulis kereta yang digunakan ketika kejadian adalah berwarna putih, padahal kereta yang dipandu oleh penembak pada malam tu adalah berwarna merun. And dalam statement tu juga menunjukkan Daniel telah melepaskan tembakan melebihi daripada 6 tembakan, padahal mengikut statement daripada saksi-saksi yang lain, diorang semua mengatakan cuma ada 6 tembakan sahaja yang dilepaskan, 6 sahaja. And polis pun mendapati bukti memang 6 kelongsong peluru sahaja yang dijumpai dekat kawasan kejadian. And yang paling penting sekali adalah penggunaan senjata yang diceritakan oleh David Angel, yang di mana dia cakap apabila dia bercakap dengan Daniel Villegas melalui phone call, Daniel memberitahu kepada dia bahawa Daniel tembak dengan menggunakan sawit off shotgun, padahal kelongsong peluru yang dijumpai adalah bersaiz .22 kaliber, dan itu bukanlah daripada sawit off shotgun. Okey, semua tu dah terjawab guys, yang daripada David Angel dan juga persoalan daripada Daniel Villegas guys. Okey, so kita sambung cerita yang di mana selepas penyiasat yang dibayar oleh John Mimbella tu dah mendapat beberapa bukti yang menunjukkan Daniel Villegas tidak bersalah, and dia pun hantar all the evidence, all the bukti kepada John Mimbella, and John Mimbella tak cakap banyak, dia terus hire salah seorang lawyer yang terbaik dekat El Paso yang bernama Joe Spencer, and pada tahun 2011 Daniel dibenarkan untuk dibicara kembali. So dalam pada perbicaraan tersebut ada satu keajaiban yang berlaku, yang di mana mereka dapat satu bukti yang paling besar sekali untuk menunjukkan Daniel Villegas tidak bersalah, yang di mana orang yang telah membunuh Robert England dan juga Armando Lazo mengaku bersalah. Mereka mengaku bersalah, mereka mengaku mereka yang membunuh Armando Lazo dan juga Robert England. Dia punya motif kepada pembunuhan tu adalah disebabkan dendam, yang di mana 2 minggu sebelum kejadian Robert England dan juga Armando Lazo ni didapati telah terlibat dengan pergaduhan mulut dengan beberapa orang daripada sebuah geng yang dikenali sebagai geng LML di sebuah kelab malam. And selepas pergaduhan mulut tersebut, budak-budak geng LML ajak si Armando Lazo ni untuk bergaduh dekat luar kelab malam. And selepas pergaduhan tu, budak-budak geng LML ni berjanji akan bunuh si Armando Lazo tu. And bukan tu je, budak-budak
lain daripada geng LML ni juga memang tak puas hati dengan Armando Lazo ketika di sekolah. Dekat sekolah pun diorang tak puas hati kan. So benda ni adalah antara bukti yang menunjukkan Daniel Villegas tidak terlibat di dalam kes tembakan ni guys. And untuk pengetahuan anda, based on daripada cerita saudara mara dia punya family dia, Daniel Villegas merupakan seorang remaja yang baik. Ketika dia remaja lah, dia ni taat pada agama. Dia seorang remaja yang periang, seorang remaja yang memang tidak ada melakukan masalah langsung, just happy go lucky je. Dia macam a good boy lah, senang cerita kan, sebelum dia ditahan tu. So selepas melalui beberapa perbicaraan pada 14 Januari 2014, akhirnya mahkamah setuju untuk melepaskan Daniel Villegas dengan ikat jamin. Sebab kes ni masih belum settle lagi, maka memang ada ikat jamin lah kan. So Daniel Villegas pun dilepaskan daripada penjara selepas 19 tahun berada di dalam. Pada mulanya memang agak sukar lah dia untuk teruskan hidup bayang baru kan. Walaupun dia dah dilepaskan, korang bayangkan lah selama 19 tahun duduk dekat dalam penjara and tiba-tiba keluar. Memang dia agak sukar untuk menyesuaikan diri dia dengan dunia yang baru tau. Tapi dekat sini John Mimbela tu dia sentiasa support si Daniel Villegas tu guys. John ajak si Daniel tu untuk bekerja dengan dia, and selepas Daniel dah bekerja dan mempunyai kewangan yang cukup, Daniel pun berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Amanda. And then selepas 4 tahun kemudian, selepas 4 tahun dia dilepaskan daripada penjara, dia pada masa tu dia dah ada 2 orang anak dengan Amanda tau. And sekarang ni tiba masanya dia dibicarakan semula untuk kali terakhir untuk menentukan sama ada dia bersalah ataupun tidak. And secara ringkasnya, pada tahun 2018 Daniel terlepas daripada 2 tuduhan membunuh pada tahun 1993 guys. And finally dia dapat hidup normal balik, dapat kehidupan yang dia inginkan, and dia tengah menunggu keputusan mahkamah berkenaan dengan tindakan kerajaan kepada detektif yang terlibat dengan kes tersebut sampaikan boleh tangkap salah orang. Orang yang tak bersalah ditangkapnya. Dalam kes ni guys, ianya menunjukkan ketidakadilan ketika siasatan berlangsung. Detektif tu main sauk je mana-mana budak kan. Lepas tu ugut macam-macam. Kalau kau tak nak mengaku, ada je benda yang dia nak ugutnya. And disebabkan tindakan detektif tu lah, hidup orang hancur. 19 tahun duduk dekat dalam penjara. Actually guys, kes-kes orang yang tak bersalah dipenjarakan ni banyak gila tau guys. Korang boleh google bersepa guys. So Carol rasa itu saja from Carol series. Andai kata kalau korang enjoy dengan cara Carol bercerita, korang boleh tekan butang like dan juga komen di bawah. Carol doakan anda semua sentiasa sihat di samping keluarga tercinta. Sekian from Carol series. Until next time, Assalamualaikum. Ini adalah kisah benar yang berlaku di El Paso di Texas di United States, dan sumber yang Carol dapat adalah hasil rujukan daripada conclusion of law ataupun court judgment or court findings, yang di mana dokumen ni adalah directly daripada mahkamah, dan sumber-sumber lain yang Carol dapat adalah hasil daripada video interview mangsa guys. Akan tetapi even sumbernya daripada conclusion of law, sumber media terlalu terhad sukar untuk didapati, contoh macam gambar suspek, gambar detektif, gambar-gambar orang yang terlibat and anything else. Ini adalah disebabkan oleh kes ni tidak mendapat liputan yang meluas dan ianya baru sahaja viral baru-baru ni guys. And seriously Carol cakap, Carol susah gila nak faham jalan cerita kes ni, and dia punya flow dia semua tu memang makan masa sikit untuk Carol produce everything. Walau macam mana sekalipun, Carol dah cuba sehabis baik untuk buat cerita ni untuk mudah difahami oleh anda semua. Jadi guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen di bawah.